Ni macam jalan nak pergi Menara Lakzo ni. Apa khabar anda usahawan Lakzo? Luar biasa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai korang, selamat petang. Okey, hari ni hari Ramadan yang ke-17. Besok masuk 18. Ya ke? 17. Oh sorry, 18. 17, 18, 17, 18. Lebih kurang macam tu lah. Saya petang ni nak ke sesi iftar bersama dengan kawan-kawan satu office. Office lama. Berbukanya di Damansara. Saya tak sure lah, sebabnya yang booking ni, yang tukang arrange pun semua ni Meran. Dah lama dah korang tak nampak muka Meran kan. Dia makin handsome sekarang. Semenjak kerja di sebagai pilot prasarana ni, dia makin handsome. Tapi handsome tu memang ya, cuma ketinggian tu maintain je lah. Dia tak bertambah ketinggian dia. Maintain je kopi tu. Okay, memang setiap tahun memang kita orang akan buat sesi iftar lah. Walaupun dah masing-masing dah bawa haluan masing-masing. Kalau ikutkan dulu, saya masih lagi setia dengan company lama kan. So saya pula pun sama, dah bawa haluan saya pula ke tempat lain. Jadi benda tu tinggal kenangan. Dan Alhamdulillah, hubungan tu masih ada. Saya masih lagi kontak dengan kawan-kawan lama. Yalah, 10 tahun kerja kan, macam-macam, ajak ride sekali dengan dia orang ni. Jadi macam gitulah. So nanti korang nampak lah, kejap lagi kalau ada rezeki, adalah muka Izwan, muka siapa lagi, Sepol, muka Adha, Amran tu confirm lah kan. Muka Zaidi. Zaidi ni rasanya dia first time. Dia first time masuk dalam video. Sebab dia jarang dapat dapat pelepasan. Kalau ajak ride je macam-macam lah hal dia. Tapi tak apalah, kita faham lah tu, tak ada masalah pun kan. Masing-masing ada limit masing-masing. So kita faham, bahan tu tak kena bahan. Itu je lah. Okay, saya akan ke Terminal Bersepadu Selatan dulu. RV nya kat sana dulu. Tapi saya nak kena isi minyak. Dan kemudian barulah pergi ke TBS. Kalau ikutkan iftar kali ni ada lebih kurang dalam 7 ke 8 orang macam tu lah. Tak ramai lah kali ni. Tapi tak apalah, mana yang free, mana yang ada kelapangan, itu dia yang available. Ikut je lah kan. Okay, nanti kita jumpa dekat depan. Saya nak isi minyak dulu. Nanti kita jumpa dekat TBS. Alright. Baru 6 suku. Relax lah. Janji pukul 6. Biasalah janji Melayu. Ada lagi lah ada orang ni kot ni. Sekejap, kita call dia orang dulu. Oh, handsome kan? Dah kata dah handsome. Tak angkat pula. Call orang sekejap. Mana? Aku kat luar ni, dekat arrival. Kau dekat dalam office ke? Aku dekat luar office, dekat tepi ni tepi parking GC. Nak tunggu kat mana ni? Nak tunggu dekat mana? Bawah ke apa? Okey. Dia orang pun tak tahu kat mana. Lama dah saya tak sampai sini. Dulu kalau nak ride, sini lah. Abang handsome. Wan Bo keluar office. Siapa? Izwan. Abang call lagi? Aku call tadi. Ingatkan kau dah gerak tinggalkan aku dah. Kata kau 6. Jauh ke dari sini? Kau boleh tengok map kan? Kau tahu location lah?
Okay, kita orang 3 orang je. Yang lain tu Jadi naik kereta, Saifullah naik kereta, saya, Izwan dengan Amran je lah yang naik motor. 27 minit, 26 minit je jarak je. Tak jauh pun. Lebih kurang dalam 24 km. 24 km 27 minit. Boleh lah. Tahun lepas ramai lah juga. Tahun ni berbuka puasa dengan kawan-kawan, ada lebih kurang dalam 7 ke 8 orang je macam tu. 5, 6, 7 7 orang. Lain semua busy. Ini je yang ada kan, dapat kumpul. Tak apalah. Ui, macam gitu je. Akak ni map ni ke mana dia bagi ni? Ni macam jalan nak pergi Menara Laqzor ni. Apa khabar anda usahawan Laqzor? Luar biasa baik. Rasanya ni jalan ni. Dulu saya pernah terjebak dengan MLM dulu kan. Aduh, caca kenangan. Paling tak boleh belah tu, mula masuk kan. Dia bagi, apa khabar anda usahawan Laqzor? Luar biasa baik. Oh, tak dengar. Semua tak ada semangat malam tu. Kena ulang lagi sampai semangat kan. Sampai bergegar satu floor tu kan. Aduh, asalnya macam dia ni. Kat mana Menara Laqzor Macam. Jalan macam jalan dia. Alamak, stop lock. Bagi laluan. Terima kasih. Impet benar ke tepi. Oh, sini Tropicana. Kau kata semput tu yang aku buat slow tadi. Semput, asap lah. Mana Cut. laju pun, memang macam tu lah laju dia. Ya. Meja luar ni, jangan hujan sudah. Ha? Outdoor ni. Tempat dia memang happening ke? Kau main sebat ke? Tengok kat TikTok. Itu. Sini. Ni Imran. Oh. Ni lah. Apa? Aratai Buffet. Steamboat and Grill. Inilah hasil apa? Hasil memancing. Nanti dah siap makan baru kita review. Tengok okey tak okey. Kau lah dia hari tu minta tolong kau cari ke tempat kau tak nak, senyap je. Kita ni okey dah ni. Cuma rasa je. Tapi janji jangan meja berlubang-lubang Janji sampai bang. Janji sampai. Je. Berlubang. Mohon sensor yang lubang tu. Dia lompat je kan. Dia gelak. Tak kena. Beran. Sepatah 2 kereta. Boleh lah. Tak menyesal macam tahun lepas Tak menyesal. Tahun lepas tu macam tahun ni okey sikit.
Patah 200 je. Ha. Tak boleh membantah-bantah ni. Kalau makan bawah RM20 jangan datang sini. Rugi. Ada pula. Betul. Betul dia kata. Aduh. Maki. Lagi. Ha. Yang tadi. Pakai radio. Wan tak ada suruh kan? Saya follow yang Zaidi. Saya setuju. Kopi. Mana pula kopi lepas ni? Ada musik. Tak tersedar aku buat LC gila. Betul lah. Pergi dia ikut lagi aku balik pun kena tinggal aku doang. Mana pegang pula sepatah 200 je pula. Ha. Okey. Alhamdulillah. Selesai dah. Berbuka iftar dengan kawan-kawan. Okey lah makan dia. Harga lebih kurang dalam 37. Makanlah sampai kenyang. Kan. Kira tak mengecewakan lah. Macam tahun lepas kita orang makan ni kecewa. Satu sebab dia punya tukang ambilnya tu, ambil ordernya tak mesra alam. Lepas tu makan dia pun alahai. Itu dekat Bangi lah dulu. Memang kita orang blacklist lah. Tapi tahun lepas tu Amran yang cari. Tahun lepas tu memang mengecewakan lah. Tapi tahun ni Alhamdulillah dia menjadilah pula. Amran cari dapat. Tak sangka pula dekat dengan Tropicana apa semua ni. Ada juga kedai yang macam gitu kan. Boleh lah. Okay, ni kita nak pergi ke ke Sungai Besi saja, lepak pula. Kemudian disebabkan dah lama tak jumpa dengan kawan-kawan lama ni, jadi sekali jumpa tu lama lah nak menyembang. Macam tadi tu keadaan tu tak macam tak mesra sikit. Sebab yelah orang masih lagi ada dekat area situ. Perut pun dah macam dah kenyang. Jadi kita orang gerak dulu. Bila dah lalu atas jalan ni dia lapor balik lah. Bila lapor balik singgah lah mana-mana mamak ke kena kopi pula. Itulah. Terang hari ni tarawih memang jahanam lah. Tak adalah nak tarawih pun nak tarawih macam mana kan. Nak mengejar 10 malam apa, malam Lailatul Qadar. Saya jalan area Subang ni, jangan harap lah nak tahu. Harap Kamran je lah. Aduh, bawa asap lah baju. Motoran dah lah makan minyak hitam. Tak boleh duduk belakang, dia kena duduk tepi. Sekali dia buka, dia pulih. Wow. Ngapa salah jalan? Lalu jalan tadi lah. Ran, sana ambil NP. Ambil jalan NP ya tadi, jalan kita datang ni. Bawah. Betul lah sana. Makin parah kan. Ke sana? Lalu sana je lah. Ke nak straight? Mana boleh straight? Sana lah. Mana Imran ni? Udah meraban. Tengok. Yalah betul lah. Jalan ni terus. Nanti masuk Sunway. Nanti terus Sunway. Ikut ni je. Ikut jalan ni. Kau ikut yang warna biru tu. Malam-malam buat apa lah masuk lorong motor. Bahaya. Saya minta maaf lah banyak-banyak. Kalau lalu highway Kesas, kalau malam jangan harap lah saya nak lalu lorong motor. Macam-macam
Kalau yang kental tu tak apalah, tak ada hal. Saya tak kental, tak boleh. Saya tak tahu kenapa fobia. Sebab dulu masa bujang dulu pernah motor kena paku, sampai 3 paku sekali kena. Bila dah kena paku tu, dekat depan tu menunggu geng nak tukar tayar. Malam pula tu dia offer tayar tiup, tukar tiup je, sampai RM80. Siuk betul. Itulah dia kena. Lepas tu dia tak ada dah. Minta maaf banyak-banyak lah. Selagi Kesas dia tak upgrade jalan lorong apa, untuk lorong motor. Tapi kalau siang memang kena. Siang memang saya follow lah. Sebab siang tu memang dah termaktub kan dalam akta. Apa-apa yang jadi dekat atas highway Kesas ni, kalau tak lalu lorong motor, memang insurans tak cover lah. Siang saya memang lalu lorong motor. Kalau malam minta maaf. Tu cerita dia. Okey, nampaknya video saya sampai di sini saja dulu. Sesi ride geli-geli ke iftar bersama dengan kawan-kawan lama, kawan-kawan geng-geng Terminal Bersepadu Selatan. Tak jauh pun, dekat area Tropicana je. So kepada korang yang pertama kali menonton video ini, korang boleh tekan butang like. Dalam masa yang sama tekan juga butang subscribe dan juga butang loceng agar korang tidak terlepas video-video terbaru ataupun info-info terbaru daripada saya. Okey, saya ada keluarkan satu e-book percuma, yang mana e-book ini adalah perkongsian tentang diri saya sendiri, bagaimana saya bermula bangunkan satu channel YouTube. So di dalam e-book ini saya ada kongsikan segalanya, apa yang saya buat, apa yang saya dah lalui tentang asam garam dalam ilmu motovlog ni. Kepada korang yang berminat, boleh tekan link yang saya disediakan di ruangan description. Sampai di sini saja dulu. Kita berjumpa lagi di next video. Adios amigos, jumpa lagi. Bye bye.